inilah keadaan dia pada waktu malam. Jom guys, kita akan terus telusuri. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Inilah keadaan dia pada waktu malam guys. Ini dalam rumah ya. Saya ambil melalui gambaran tingkap saja sebab tidak boleh masuk guys. Memang tak dapat masuk. Jadi inilah keadaan dalam rumah tersebut. Kalau anda boleh nampak ya. Okey, jadi kita akan cuba. Allah. Inilah keadaan dia guys. Ini pintu utama dia guys, kawasan harapan. Ini dalam dia guys. Sudah lama dah pecah. Dan inilah kawasan yang tu. Tengok guys, akar dia menjala panjang. Okay guys, ni pintu yang saya kata tadi yang tak boleh masuk lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak boleh masuk. Dan sebab dia blocking antara akar kayu ni lah guys. Okay guys, kita akan terus pergi meninjau di kawasan belakang. Bismillah. Izin kita. Ini antara ruang dia lah, ruang yang ada di kawasan depan rumah ni. Bismillah. Kita akan keluar. Itu di kawasan, antara kawasan bilik utama kot, ataupun bilik yang berada di setiap kawasan rumah ni lah. Sudah tumbuh menjala guys. Besar guys kawasan ni. Ni antara bilik yang saya katakan tadi lah pada waktu siang. Tu guys, sedikit gambaran lah. Sebab kita tak boleh masuk, jadi saya akan ambil daripada shot sini lah. Agak baik guys pada waktu ni keadaan dia. Ok guys, kita akan terus telusuri. Inilah keadaan akar yang cukup besar ya, menutupi segala ruang di kawasan dinding rumah. Kita akan terus gerak guys. Ini kawasan belakang ni guys. Oh, tak boleh kita lalu lah guys. Tadi siang kita boleh lalu. Jadi kita tidak boleh lakukan teardown terlalu lama. Setakat 30 minit saja. Berikutan dengan masalah cuaca lah guys. Keadaan tidak mengizinkan lah. Jadi agak tidak bernasib baik juga lah. Tapi alhamdulillah kita berjaya masuk ke kawasan yang rumah pertama tadi dan juga rumah yang kedua ni, walaupun cuma kawasan luar je kita ambil, tapi alhamdulillah lah kita berjaya juga membuat rakaman di kawasan tersebut. Jadi saya akhirilah rakaman hari ini, eksplorasi, dan semua rakan-rakan dan tim yang membuat aktiviti eksplorasi, support lah sesama kita dan kita naikkan aktiviti eksplorasi ni di peringkat yang lebih tinggi lah. Jadi oleh itu saya undur diri dan selamat menonton. Pohonmu di taman antara bela dan dosa, namamu seindah mada, hanya sekadar nama. Sekuntum bawa
lambang kasihku, ku rendamkan di tasik kalbu.